Hari ni kita nak makan bawal crispy, the best in town. Let's see, the best ke tak? Set keli ni satu, set bawal satu, kembung ni satu. Okay, set. Banyaknya. Semua mana bukan? Bukan, sekali lah. Oh, sekali? Memang dapat air? Memang set air. Okey, terima kasih. Nak dapat makanan. Okey, jom kita makan. Ui, bau dah sedap weh. Tapi ni nak makan macam mana ni? Wish. Thank you Doraemon. Memahami betul. Kita ada ni apa? Bawal. Dekat kerak lagi. Keli. Aswan, kembung ni. Ui, bapak besar semua dia. Tahu dah boleh habis kat ni. Ni apa ni? Sambal belacan dengan cili kicap. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanam ni mas. Makan ikan keli dia. Bismillah. Sekejap memang crispy je. Ikan keli ni luar ada crispy, dalam dia lembut. Next kita try punya bawal dia ni. Bawal dia a bit overcooked tapi still okay. Now kita makan ikan kembung dia. Besar weh ikan kembung dia. Bismillah. Oi, kenyang lah. Alhamdulillah. Kenyang. Overall very good. Ikan memang crispy, portion banyak, puas hati, rasa pun sedap, terutama ikan keli. Paling suka ikan keli. Dia punya luar dia crispy gila, dalam dia lembut. Tapi one thing memang aku suka, dia punya ikan dia tak campur sekali dengan nasi punya bekas tau untuk take away. Letak dalam ni, which is very good. Kalau dia campur sekali dengan nasi, ikan dia akan hilang crispy dia lama-lama.